Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kamariah binti Hassan dari SMK Bandar Baru Darul Aman. Hari ini kita akan mempelajari topik dalam matematik tingkatan 3 yang berada dalam bidang pembelajaran sukatan dan geometri, tajuk lokus dalam dua dimensi. Standard kandungan 8.1 lokus. Standard pembelajaran pada hari ini, murid boleh mengenal lokus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud lokus. Okey, mari murid-murid kita lihat dulu definisi untuk lokus. Lokus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, sekarang kita dapat perhatikan ada sebuah basikal dan terdapat satu titik merah pada tayarnya. Cuba perhatikan pergerakan titik merah yang terdapat pada tayar basikal apabila basikal tersebut bergerak. Okey, ini adalah gambar rodanya. Titik merah ni akan bergerak dalam bentuk bulatan apabila basikal tersebut bergerak. Lokus adalah berbentuk bulatan. Seterusnya, murid-murid cuba perhatikan dan nyatakan pergerakan kanak-kanak yang sedang bermain buaian. Ini adalah hasil pergerakannya. Maka lokus adalah berbentuk lengkung. Seterusnya, cuba perhatikan dan nyatakan pergerakan titisan air dari bilik air. Ini adalah pergerakannya. Lokus adalah berbentuk garis lurus mencancang atau menegak. Okey, seterusnya, murid cuba perhatikan dan nyatakan pergerakan kanak-kanak yang sedang menuruni papan gelongsor. Okey, pergerakannya. Dan jawapan untuk itu, lokus adalah berbentuk garis lurus yang selari dengan papan gelongsor. Satu aktiviti pengukuhan. Nyatakan lokus bagi satu titik pada yang pertama, sebiji apel yang jatuh dari pokok. Garis lurus mencancang. Yang kedua, bilah kipas yang sedang berpusing. Murid boleh tengok ada satu titik pada bilah kipas tersebut. Apabila kipas itu berpusing, maka pergerakan dia akan menjadi bulatan. Seterusnya, nyatakan lokus bagi satu titik pada bola yang dijaringkan. Okey, begitu pergerakannya, maka dia berbentuk lengkung. Nyatakan lokus bagi satu titik pada badan kereta yang bergerak di atas jalan yang lurus. Kamu bayangkan kereta tu bergerak pada jalan yang lurus, maka lokus yang akan terhasil adalah garis lurus mengufuk. Okey, seterusnya kita tengok dalam tiga dimensi. Apabila bentuk dua dimensi diputarkan pada satu paksi atau tiang, lokus berbentuk tiga dimensi akan terhasil. Okey, tunjuk rajahnya. Okey, ada segitiga berbentuk segitiga ABC disambungkan pada tiang dengan keadaan papan ABC digerakkan, diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang tersebut. Jadi bentuk yang terhasil adalah bentuk kon. Okey, aktiviti pengukuhan adalah apabila bentuk ini diputarkan, dia akan menghasilkan hemisfera.
Dan yang terakhir, apabila bentuk ini diputar, dia akan menghasilkan bentuk frustum. Okey, sekian, terima kasih untuk kali ini.